Okay guys, jom kita sambung lagi. Kita kena cipta Shinobi. At least dapat ranking top 5 saing-saing macam Hashirama ke Naruto, Sasuke Madara pun okey dah. Okay, let's go. Sensei takkan ambil Ebisu. Clan Uzumaki. First kita ambil Clan Uzumaki dulu. Mantap. Permulaannya sangat terbaik. Summon. Ui. Sensei, talent of course. Lagi sekali talent Namikaze Minato. One of the best talent. Summoning Sensei. Cakra takkan nak ambil ten bos. Aduh. Jangan lawak-lawak macam ni. Mine okay. Nice. Macam tak ada perubahan ni macam tadi. Okay, ni aku ambil summoning. Ular. Mantap. Dua lagi. Body dengan cakra. Tail beast we out no tail. Jangan muncul ten. Aduh, rosakkanlah Shinobi aku. Nombor 18. Tadi better lagi kan. High Kage ni level Kage. Maybe tak adalah level macam Tobirama ke Hiruzen tak. Yang ni level macam Kage daripada kampung lain lah. By the way guys, kalau korang nak dapatkan hoodie anime yang padu macam aku pakai ni, yang ni aku beli kat Shopee, harga tengah promo tau. Sebab tu aku suka sangat borong baju ataupun hoodie anime dekat Shopee sebab harga promo tak sampai pun RM30. Korang kena check ni lah dekat bag kuning, korang dapat bag Shopee ni korang dapat berapa ringgit. Macam mana nak order sekarang kat tag Shopee yang aku ada letak dalam video. Ciao.